Assalamualaikum. Pernah tak korang hadap rasa jam bila duduk depan laptop? Contoh kalau macam bos suruh korang buat surat rasmi, korang rasa blur buat TNC, buat documentation rasa blur depan laptop sampai berjam-jam, atau mungkin korang adalah orang yang buat bisnes sampingan, nak tulis caption Instagram, buat posting dekat Facebook, buat konten setiap hari kan. Tapi idea langsung tak keluar ataupun dah rasa jam. Rasa jam, rasa macam pening. Sebab banyak sangat idea tu, kadang-kadang kita rasa pening. Selama ni kita rasa kerja-kerja menulis, cari idea, memahami topik yang susah-susah ni, apa benda, belajar benda-benda yang susah ni, makan masa berjam-jam, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun pun kadang-kadang kan. Okay, tapi macam mana kalau saya cakap ada satu alat yang boleh tolong kita untuk siapkan kerja-kerja, semua kerja-kerja yang saya sebutkan tadi tu dalam masa kurang 30 saat je. Gila kan? Overclaim tak? Okay, betul. Hari ini kita akan belajar pasal AI, Artificial Intelligence. Okay, so jangan risau. Video ni bukan untuk orang yang technical ataupun programmer. Video ni untuk kita-kita yang biasa ni macam student, pekerja office, okay, usahawan online yang nak hidup dengan lebih mudah dan produktif lah. Okay, so dalam 10 minit ni, saya janji dari kosong korang akan faham macam mana nak berbual dengan AI untuk bantu kerja harian korang. So, jom kita start. Okay, so pertama sekali, apa benda AI yang kita nak guna? Okay, apa benda AI yang kita nak guna ni? So, lupakan pasal robot dalam filem yang nak tawan dunia tu. AI yang kita nak guna hari ni, kita panggil AI text generator lah ataupun chatbot. Okay, cara paling mudah nak faham, bayangkan AI ni macam seorang personal assistant ataupun intern yang sangat-sangat bijak. Okay, dia dah baca hampir semua benda dekat internet, buku, artikel, blog, jadi dia tahu macam-macam topik. So dia budak bijak yang tahu semua benda lah kan. Tapi dia ada satu kelemahan, dia tak boleh berfikir sendiri. Dia hanya duduk diam tunggu arahan kita saja. Okay, kita tanya, dia jawab. Kita suruh tulis, dia tulis. Okay, so dekat sini saya nak tunjukkan list AI yang ada. Okay, kita ada AI chatbot, AI yang kita bercakap lah macam ChatGPT, Cloud, Gemini apa semua, yang nanti saya akan tunjukkan tentang Gemini lah. Okay, so AI yang boleh buat presentation, AI yang boleh buat coding, AI yang boleh tolong kita buat email, AI yang boleh generate gambar, AI yang boleh tolong kita data entry dekat spreadsheet, manage spreadsheet, ataupun AI yang boleh take note dalam meeting yang kita buat, dan AI yang boleh buat automation untuk setiap workflow kita, dan AI yang boleh buat jadual, AI yang boleh generate video, AI yang boleh buat graphic design, AI yang boleh generate data visualization, AI yang boleh buat knowledge management untuk kita, macam contoh Notion, Perplexity apa semua kan. Okay, so dekat sini, dekat mana nak jumpa assistant ni? Okay, ada banyak. Tapi untuk beginner, saya cadangkan dua yang percuma dan paling power, yang basically ramai orang guna dan dia ada good ecosystem lah. Okay, yang pertama ChatGPT lah. Okay, so ChatGPT ni memang kita selalu dengar lah orang sebut pakai ChatGPT kan. Okay, so yang kedua adalah Gemini. So Gemini ni daripada Google. So Gemini ni Google punya. So dia lebih ada satu ekosistem yang jauh lebih lengkap lah, sebab dia ada Google, ada Gmail apa semua kan, Photos. Jadi untuk Gemini ni dia ada ekosistem yang lebih lengkap. Tapi Gemini ni sendiri adalah fokusnya pada chatbot. Dia duduk dalam kategori AI chatbot ni lah. Dan dia boleh juga generate image dan juga yang lain. Okay, so dua-dua ni rupa dia macam WhatsApp je, macam korang tengok dekat sini. Rupa dia macam ni. Macam mana korang nak cari adalah korang kena search gemini.google.com, ataupun korang boleh download je app dekat phone tu, Gemini, Gemini. Okay, so ada kotak kosong dekat sini untuk kita type. So dekat sini lah kita akan berbual dan bagi arahan pada AI untuk buat apa yang kita suruh. So senang je kan, macam pakai WhatsApp je. Okay, tapi ada satu masalah besar, macam mana ramai beginner buat. Mereka buka ChatGPT, lepas tu mereka tulis arahan macam ni tau, buat caption untuk jual kasut. Lepas tu AI pun bagi hasil yang skema, bosan macam robot. Lepas tu mereka kata, AI ni tak bagus lah. Salah tu. Sebenarnya
Ingat tak analogi intern tadi? AI ni intern yang sangat lurus bendul. Kalau arahan kita malas, jadi hasil dia pun malas. Kalau kita tak bagi tahu, kalau kita bagi sudip, sudiplah dia. Straight saja dia bagi. Okay. So kunci untuk dapat hasil yang power adalah cara kita memberi arahan. So ini kita panggil sebagai prompting. Ni enter a prompt for Gemini. So pemberian arahan ni kita panggil prompting. So kalau kita selalu dengar orang cakap, oh, pergilah prompt macam ni, prompt macam ni, prompt macam ni. So itu adalah maksud dia arahan yang diberikan pada AI untuk dapat sesuatu hasil lah. So saya nak kongsi satu formula rahsia lah. Formula rahsia supaya korang nampak pro terus. Kita panggil formula CARA. Okay, so dekat sini, okay, ni AI buatkan poster untuk saya ajar korang hari ni. Korang boleh tengok video yang bertajuk, saya letakkan link dekat belah sana nanti. Dekat sini, dekat sana. So korang boleh tengok video macam mana saya boleh dapatkan idea untuk konten mengajar hari ni. Sebenarnya video mengajar hari ni memang ada pesan AI yang prepare untuk saya, dan saya tinggal generate sahaja. Okay, so kalau nak bagi AI buat hasil yang tepat untuk kita, pastikan arahan ataupun prompt kita ada 4 benda ni. Okay, ada 4 benda ni, which is yang pertama adalah C, konteks, cara, CARA, cara prompt. C, konteks. Konteks ni untuk kita bagi tahu dekat dia konteks sesuatu arahan tu lah. Okay, kita bagi watak ataupun peranan pada AI ni. Contoh, dia bertindak sebagai cikgu tadika atau bertindak sebagai pakar marketing. Okay, yang kedua, A, action. Action ni adalah kita nak suruh dia buat apa. Okay, arahan yang kita kena bagi kena jelas lah. Contoh, tulis 3 perenggan pendek tentang bla bla bla. Tuliskan 5 idea konten TikTok untuk jual kek. Okay, kemudian R, result. Kita nak format yang macam mana. Result ni maksudnya kita nak hasil yang macam mana daripada dia. Okay, so kita cakap kat dia, okay, nak dalam bentuk point. Senang sikit kita nak baca, buat dalam bentuk point. Jadual, email rasmi. So kita nak suruh dia buat dalam bentuk email, buat dalam bentuk jadual, table. So kita just bagi tahu dekat dia result yang macam mana kita nak. Okay, kemudian yang keempat, adjust lah. Adjust, kita boleh baiki cara dia untuk tone dia guna. Macam kita nak dia gunakan cara penulisan lembut, cara penulisan yang profesional, cara penulisan yang macam cakap campur aduk, rojak, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu biasa, Cina, tak kisahlah, serius ke, nak santai ke, ataupun nak buat ada humor ke dekat dalam kita punya copywriting tu, so pun boleh. So itu adalah kita nak adjust macam mana hasil tu. So ini adalah 4 cara CARA yang sangat bila korang guna cara CARA ni, AI akan faham dengan tepat apa yang korang nak. Tak percaya, jom kita tengok demo secara live. Okay, so dekat sini kita cuba 3 situasi yang selalu buat kita pening. Perhatikan macam mana saya guna formula CARA dalam arahan ni. Okay, so dekat sini kita nak tulis satu email rasmi lah. Okay, masalah kita nak minta cuti sakit dekat bos, tapi takut salah ayat. Okay, so kita pun nak buatlah satu email rasmi. Kita pun buat macam ni. Okay, bertindak sebagai, kita bagi konteks dekat dia. Okay, bertindak sebagai pekerja profesional, tolong draftkan satu email ringkas pada bos. Ini arahan yang kita bagi. Kemudian beritahu yang saya tak dapat masuk kerja hari ni sebab demam panas. Ini detail dia. Kemudian detail ni maksudnya apa hasil yang kita nak kan. Okay, so seterusnya gunakan bahasa Melayu yang sopan, formal, adjust, iaitu format yang macam mana ataupun gaya bahasa yang macam mana kita nak dia buat untuk email kita. Okay, so kita pun boleh terus generate. Okay. Tengok dekat sini berapa saat sahaja, tak sampai berapa saat. Okay, sekejap lagi dia akan siap satu email yang sopan, lengkap dengan subjek sekali. Korang cuma perlu copy, paste dan hantar. So jimat 20 minit masa termenung. Okay, so kat sini kita tengok macam mana cara dia craft email. Nampak? Tinggal tukar nama. Assalamualaikum, saya ingin maklumkan bahawa saya tak dapat hadir bertugas hari ni kerana mengalami demam panas. Saya akan mendapatkan rawatan di klinik bla 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 bla. Okay, so dah tak payah fikir, terus dapat jawapan. Okay, so untuk situasi yang seterusnya, nak cari idea konten. Okay, masalah korang contohlah jual kek batik. Okay, tapi tak tahu nak post apa dekat TikTok. Okay, so sama juga, gunakan cara tadi, cara prompt tadi, CARA tu, bagi dia konteks. Okay, so konteks dia dekat sini, saya peniaga kek batik homemade. Maksudnya biar dia faham apa konteks arahan.
Lepas tu bagi saya 5 idea video TikTok yang menarik dan kelakar untuk tarik pelanggan muda. Ini adalah arahan yang kita bagi dekat dia. Kemudian bagi dalam bentuk senarai poin yang ringkas. Maksudnya kita nak minta idea dalam bentuk poin, kita tengok macam mana hasil yang dia bagi dekat kita. Okay. Dekat sini kita tunggu sambil-sambil kita untuk situasi yang ketiga, macam mana kita nak belajar topik yang susah menggunakan AI. Okay. So kalau kita macam contoh jumpa pasal inflasi, orang borak pasal inflasi tapi kita tak faham apa maksud inflasi, contohlah kan. Okay. Kita pun minta dia terangkan, ajar kita. Okay, macam mana cara dia. Okay, sebelum tu kita tengok hasil yang kedua tadi. Dia bagi 5 idea TikTok sekejap je. So korang boleh guna AI ni boleh jadi sahabat korang yang boleh bagi idea tanpa jemu. So dekat sini boleh dapat nampak POV senaman tunjukkan betapa pekat dan liatnya adonan semasa mengacau dalam kuali. Letak caption, tak payah pergi gym, kalau kek batik je dah sadu. So ini adalah contoh-contoh konten yang sangat bagus untuk korang punya bisnes kek batik ni tadi, untuk buat update social media. Okay, seterusnya situasi yang ketiga tadi, kita tak faham tapi kita nak diajar kita. Contoh kita tak faham pasal inflasi. Okay, kita cakap dia konteks. Okay, kemudian kita minta dia terangkan macam saya ni budak darjah 5, guna analogi yang mudah macam harga gula-gula. So daripada kita tak faham pasal inflasi tadi, kita minta dia explain dekat kita macam kita ni budak darjah 5 saja. Jadi dia akan cuba untuk buat satu penerangan yang paling mudah untuk difahami dan membuatkan kita senang untuk belajar sesuatu topik yang baru. Okay, nampak kat sini. Bayangkan inflasi ni macam raksasa kecil yang makan nilai duit adik secara senyap-senyap. Ini penjelasannya guna cerita gula-gula. Tahun lepas tiada inflasi. Katakan adik ada RM RM1, adik pergi kedai runcit nak beli gula-gula. Harga sebiji gula-gula 20 sen. Dengan RM1 adik boleh beli 5 biji. Penuh tangan. Tapi tahun ni ada inflasi, adik masih dapat RM1 yang sama. Adik pergi kedai runcit yang sama, tapi pakcik cakap harga gula dah naik jadi 50 sen. So tadi elok dapat 5 biji, dapat 2 biji je. So RM1 yang sama tapi kuasa duit tu untuk beli barang berkurang. So itulah inflasi, barang jadi makin mahal. Jadi duit kita tak mampu beli banyak barang macam dulu. Sebab itulah mak ayah adik selalu cakap dulu bak 50 penuh satu troli, sekarang setengah troli pun susah. So kita dah faham dah pasal inflasi. So banyak anda boleh gunakan teknik ni untuk belajar apa-apa segala topik. Termasuklah ada orang yang belajar coding, belajar buat software, sistem apa semua yang perlukan course 3, 4, 5, 6 tahun dan perlukan expertise yang tinggi. Tapi dia boleh buat hanya dengan belajar melalui inilah AI, menggunakan AI untuk dia belajar menghasilkan satu software. Dan dia guna juga AI assistant, which is orang panggil sebagai vibe code. Vibe code ni adalah orang yang buat coding tanpa coding. Dia prompt je. So AI buatkan code untuk dia. Dia bagi arahan je nak sistem yang macam mana. Itu adalah vibe coding. Okay, sebelum korang teruja sangat guna AI ni, saya kena bagi amaran penting. Ini wajib tahulah. Okay, AI memang power tapi dia tak sempurna lah. Saya ada satu poster lagi. AI memang power tapi dia tak sempurna. Okay, so dekat sini AI ni dia boleh menipu, dia boleh berhalusinasi. Kadang-kadang bila dia tak tahu jawapan, dia akan reka fakta dengan yakinnya, confidentnya. Nampak macam betul tapi sebenarnya salah. So tips dia adalah jangan percaya 100%. Kalau korang tanya pasal fakta, kesihatan, undang-undang ataupun sejarah, kena fact check lah. Okay, kena semak balik. Kedua, jaga privacy data. Korang janganlah bagi tahu password bank pula dekat AI, cakap ini password bank aku apa semua, ini nombor IC aku, atau rahsia-rahsia besar pasal syarikat. Anggaplah korang type tu mungkin dibaca oleh orang lain, sebab dia simpan tahu sebenarnya data-data yang kita borak dekat situ kan. Kita boleh gunakan tapi gunakan dengan berhati-hati. Guna untuk draft idea, jangan guna untuk simpan data apa semua. Bahaya. Okay, so itulah cara basic guna AI. Ingat, AI ni cuma alat macam tukul. Kalau korang tak pandai ketuk, paku bengkok. Kalau pandai, siaplah rumah. So skill yang korang kena asah sekarang bukan skill technical IT, tapi skill bertanya. Macam mana cara bertanya ataupun memberi arahan, iaitu prompting. Guna formula CARA yang saya ajar tadi. Okay, saya cabar korang hari ni, buka ChatGPT ataupun Gemini, cuba satu prompt untuk siapkan satu kerja yang tertangguh. Kalau korang rasa video ni membantu, korang faham AI dengan mudah, tolong tekan butang like dan subscribe
Kalau ramai yang minat, next video saya akan share list prompt copy paste khas untuk peniaga online pula. So senang untuk generate gambar apa semua, dapat hasil yang cantik macam ni. Apa prompt yang saya guna untuk dapat hasil yang cantik macam ni, contoh. Okay, so jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.